Belum. Habis? Abang Handsome habis? Habis dah? Balik? Boleh? Okey, alright. Jangan lupa makan nasi. Yang Zani ni, pasal Zani ni kan. Dengan Dapi ni, dengan Zamri ni. Mak Zani ni dengan Dapi ni. Ada sesuatu. Kes bunuh dekat Hotel Pudu Hotel. Dengan apa benda? Syamilah. Pudu Hotel tak ada dua kan? Syamilah Hotel. Yang melibatkan dua orang ni. Yang boleh aku dia diarahkan untuk mengesan. Dia tadi dia mengesan lah. Dia naik kita orang tu mana? PCS. Dia dengan amankan Api Muhammad Yusuf ni. Dia ada kapal besar. Dia kapal besar. Zarudin, balik Zarudin. Okay, kita bincangkan. Kita memang minta doa pada Allah Ta'ala. Jumpa kat BSP depan mak dia gitu. Masa dia duduk toilet pikat aku, dia kurung dalam bilik dalam rumah dia. Dia khabar aku menceritakan kawan tu. Kawan tu 2 kali kena pasang syan dekat kepala. Serang Ahmad Gaddafi Muhammad Usuk ni, Dapi ni, Zani ni. 2 kali pasang syan tu. Kiri kanan tu. Okey. Itu maklumat yang penting. Maklumat penting saya kena bagi tahu, insya-Allah. Okey. Ada lagi grup yang tak jumpa ni. Kita tengok dulu. Kiri kanan kepala daripada Sanshan. Ana tu satu sekali. Saya ni 2 kali tempat yang sama. Serangan daripada Mak Jani ni dengan Dapi ni. Masalah hari ni. InsyaAllah. Ni saya laporkan ni untuk tindakan ni. AKPS Kelang ni. Dia orang ada kaitan dengan apabila transit barang-barang tu. Tadi dia keluar ni. Izani kena checking. Izani mungkin kenal. Tuan Izani mungkin kenal. Budak Mak Izani. Nama sama tau. Nama sama. Yang tempoh hari dekat hospital tu nama sama. Saya tak sangka lah you salah faham ni. Tuan Izani. Okey. You salah sangka. Saya salah faham. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.